Percubaan menyeludup masuk 8,910 kilogram karkas babi disyaki dari Thailand tumpas selepas Batalion 9 Pasukan Gerakan AM PGA menahan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan di Kampung Bukit Tandak, Lubuk Stol, Kelantan pada 19 Jun lalu. PGA dalam pernyataan memaklumkan rampasan dilakukan menerusi obstaring wawasan Kelantan yang dijalankan di kawasan sempadan negeri berkenaan sekitar jam 4 petang. Menurutnya, pemeriksaan ke atas lori terbabit membawa kepada penemuan sejumlah karkas babi di bahagian belakang kenderaan dan pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen sah berkaitan barangan itu. Lori berkenaan dipandu seorang lelaki berbangsa India berusia 37 tahun bersama seorang kelindan berumur 43 tahun yang turut dipercayai terlibat dalam penghantaran karkas itu ke pasaran tempatan. Anggaran keseluruhan nilai rampasan termasuk lori dianggarkan bernilai RM555,000. Kes diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Kelantan untuk tindakan lanjut dan disiasat di bawah Seksyen 36/1 Akta Binatang 1953.